Sekarang kita beralih ke Yang Berhormat Tenggara. Silakan Yang Mat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Speaker beri ruang kepada Tenggara untuk bahas rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Walaupun di Tenggara ni tak adalah sawah padi, apatah lagi jelapang, tetapi suatu masa Kampung Lukut pernah ada sawah padi, jadi orang Tenggara pun masih lagi makan beras, jadi terpanggil untuk membahaskan. Keduanya ada berkaitan dengan apa yang disebut oleh Bagan Serai tadi, berkaitan dengan UPOF 1991. Saya setuju juga. Kita sama-sama dekat pagar luar Parlimen ni menerima memorandum. Jadi saya kira mungkin UPOV 1991 juga boleh memberi kesan kepada industri dan beras juga. Jadi perlukan masa dan perlukan lebih banyak lagi penelitian supaya ia boleh dilaksanakan ataupun kita boleh rectify UPOV itu. Tapi setakat ini Tenggara tidak bersetuju. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan ramai pembahas tadi berkaitan dengan keadaan pekebun petani kita yang berkaitan dengan padi ini. Mungkin suatu masa ataupun dah telah sampai masanya harga lantai ataupun harga lantai lah kepada beras tempatan tu perlu ditengok-tengok balik. Sebab RM2.60 dengan kenaikan segala input, dia memang membebankan petani kita lah. Tapi memerlukan advokasi yang panjang, perbincangan yang panjang. Tuan Timbalan Menteri ada di sini, supaya kita boleh lakukannya dengan harmoni. Baik, saya kepada perbahasan kita berkaitan pindaan. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian bentang RUU ini kerana kita memang memerlukan satu undang-undang yang relevan untuk menangani penyelewengan dalam industri padi dan beras. Namun Tenggara nak tegaskan, rakyat sebenarnya tidaklah menilai kejayaan daripada berapa banyak seksyen yang dipinda. Tetapi kejayaan itu adalah dengan menilai beras ada tak dekat rak, dekat kedai, dan adakah harganya mampu dibeli, dan adakah pesawah mendapat pulangan yang setimpal. Tuan Yang Dipertua, isu sebenar bukan sekadar penguatkuasaan, isunya adalah keterjaminan makanan negara. Malaysia belum mampu hasilkan beras yang cukup untuk keperluan negara, masih bergantung import bagi tampung permintaan domestik. Akibatnya negara terdedah risiko gangguan bekalan, perubahan harga global dan sekatan ekspor oleh negara-negara pengeluar. Persoalan Tenggara, selepas akta ini diluluskan nanti, apakah sasaran kerajaan? Adakah kita mempunyai plan yang jelas untuk mengurangkan kebergantungan kepada import dalam tempoh 5 hingga 10 tahun? Sebelum ini kerajaan menetapkan sasaran strategik meningkatkan kadar sara diri SSR sekitar 70% dalam hala 7 Dasar Agro Makanan Negara 2.0. Sasaran itu baik atas kertas tapi rakyat nak tengok bagaimana sasaran tersebut boleh dicapai. Tuan Yang Dipertua, kita perlu berani mengaku isu kehilangan beras tempatan daripada pasaran menjejaskan keyakinan rakyat. Apabila pengeluaran padi masih berlaku, tapi pelik bila rakyat susah nak dapatkan beras tempatan, persoalannya di mana kelemahan dalam rantaian bekalan beras berlaku. Kerajaan perlu akui negara perlu gubal peraturan baharu berkaitan penggradan beras dan perkasa mekanisme kawal selia. Penting untuk bantu pengguna peroleh maklumat yang tepat mengenai beras dan yang dibeli dan petani mendapat hak yang adil. Tenggara cadang, setiap kampit beras dilengkapkan sistem kebolehkesanan digital. Guna QR code. Bolehkan pembeli dapat maklumat sumber pengeluaran dan kilang pemprosesan. Pengguna atau penguasa pantau rantaian pengedarannya. Jika industri memiliki sistem kebolehkesanan, Tenggara yakin industri beras juga boleh melakukannya. QR code juga mampu bantu 3 perkara. 1, kesan agihan bekalan beras. 2, kesan kedudukan beras tempatan di gudang orang tengah dan juga di kedai. Yang ketiganya, kesan kutipan hasil dari benih subsidi yang juga menggunakan guni yang boleh kita letakkan QR code supaya boleh dikesan. Selain daripada itu, penguatkuasaan perlu menggunakan analitik data, kecerdasan buatan artificial intelligence dan pemantauan digital bagi bantu kesan pergerakan stok secara masa nyata, just in time, daripada pesawah, kilang, pemborong sehingga ke peruncit adalah direkodkan supaya sebarang penyelewengan dapat dikesan lebih awal. Jangan tunggu aduan rakyat baru hendak bertindak. Selain daripada itu juga, mana-mana pihak yang sorok bekalan, campur beras, manipulasi harga, beri hukuman yang benar-benar memberi kesan. Jangan sampai keuntungan hasil penyelewengan lebih besar dari hukumannya dikenakan. Kalau boleh untung RM1, denda RM2. Jangan kalau boleh untung RM1, didenda RM1,000, sap-sap-soi je dia bayar nanti. Tuan Yang Dipertua, Tenggara nak sentuh juga soal pesawah. Selama ini harga beras naik, pengguna rakyat
ingat pesawat dapat untung yang besar. Hakikatnya tak macam itu, yang tanggung peningkatan kos ialah pesawat. Harga baja naik, racun naik, upah jentera naik, kos penyelenggaraan sawah juga naik. Ramai yang berhormat sebut di sini. Tapi pendapatan pesawat tak naik-naik, hanya pada kadar yang sama. Kalau betul kita nak jaga industri padi beras ini, bukan hanya perlu hukum mereka yang menyeleweng, tapi kita mesti pastikan orang yang menanam padi ini mendapat pulangan yang munasabah juga. Dan Tuan Yang di-Pertua, Tenggara nak tanya kepada Kementerian, selepas akta ini diluluskan nanti, apakah ukuran kejayaan kerajaan? Apakah sekadar lebih banyak operasi penguatkuasaan? Apakah sasaran kerajaan bagi tingkatkan pendapatan pesawah, bekalan beras tempatan yang distabilkan? Adakah kerajaan bersedia tetapkan sasaran peningkatan pendapatan pesawah yang boleh diukur setiap tahun dan dibentangkan kepada Parlimen? Tenggara beranggapan kejayaan sebenar ialah pesawah mendapat keuntungan yang munasabah, pengguna tidak lagi berebut dapatkan beras tempatan, tanda aras bahawa negara semakin hampir mencapai jaminan bekalan makanannya tersendiri. Jadi oleh kerana masa tinggal sikit, Tuan Yang Bertua sebelum ditegur, saya juga ambil kesempatan inilah. Tadi sepatutnya cakap awal-awal, tapi dah kendian ni bagi masa seminit. Saya nak merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada SPR kerana melakukan urusan pilihan raya di Negeri Johor dengan baik dan mengucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan Datuk On Hafiz Ghazi yang mengangkat sumpah dan membentuk kerajaan di Negeri Johor, Barisan Nasional. Saya rasa itu sajalah yang saya ingin sampaikan. Industri ini perlu diberi pembelaan yang sewajarnya dan pindahan ini disokong oleh Tenggara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.